So aku ingat nak buat satu video cerita tentang buku yang aku baca, supaya korang boleh dengar sambil-sambil tengah drive ke, pergi MRT atau berjalan-jalan ataupun bersukan. Korang boleh dengar aku bagi review apa benda aku baca, supaya korang tak payah nak spend duit nak beli buku ni, nak spend 3 jam 4 jam untuk baca buku ni. So buku ni aku dah baca 2 kali sampai habis. Aku baca The Art of Spending Money sekarang ni. So aku akan list down apa benda yang aku belajar in terms of duit, yang buku ni ubah fikiran aku. Okey, benda pertama yang aku belajar bila aku baca buku ni adalah kita kena berhenti nak buat orang rasa kagum. So kalau kita boleh berhenti perasaan tu, kita akan senang appreciate benda-benda yang kita dah memang ada dah. Kita akan rasa macam benda yang kita ada ni sangat mencukupi. Okay, so aku bagi contoh Selalunya ramai orang, dia orang ada secara tak langsung lah, tanpa dia sedar, dia beli kereta, beli rumah, beli baju yang lawa untuk impress orang, bukan untuk diri sendiri sebenarnya. Dan selalunya orang yang kagum dengan apa yang kita ada ni adalah orang-orang yang strangers, yang kita tak kenal pun. Selalunya orang yang strangers ni, dia akan kagum dengan kita bukan sebab kita pun, sebab kita mungkin beli Lamborghini, ataupun rumah kita besar, mansion, ataupun baju kita lawa. Dan sebenarnya kita bukan nak bagi orang-orang stranger ni kagum pun, kita tak kenal pun diorang. Sebenarnya kita akan rasa happy kalau orang yang kita sayang tu, macam isteri, suami, anak-anak, mak bapak yang rasa kagum dekat kita. So sebenarnya kita nak impress orang-orang yang kita sayang. Tapi trik dia kat situ adalah orang-orang yang terdekat dengan kita ni, anak-anak kita, semua tak adalah rasa kagum sangat. Kalau kita bawa balik Mercedes besar ke apa, diorang akan macam, wow daddy, besarnya kereta ni. Tapi tanpa kereta tu, dengan kereta biasa pun, diorang dah memang kagum dengan kita dah. Dia dah happy dengan kita, dia dah impress dengan kita, dia dah love, trust, respect kita, tanpa kereta-kereta atau rumah ataupun baju tu pun. Jadi kat situ kita kena fikir. So aku suka satu buku ni, dia ajar jangan buat orang impress daripada luaran rumah kita. Kita kena tunjuk and buat dia orang rasa kagum dengan dalam rumah kita. Maksudnya apa? Bukan maksud kita ajak strangers datang tengok rumah dalam rumah kita, tapi orang-orang yang akan ada kat dalam rumah kita, selalunya orang-orang yang kawan-kawan, family members, selalunya family friend. Itu pengajaran nombor 1 yang aku belajar daripada buku ni, which is kita kena, kalau kita dapat berjaya kontrol nafsu kita untuk impress, buat orang lain kagum, kita dah menang dah. Kita dah keluar daripada race ini. Pengajaran nombor 2 yang aku dapat daripada buku ni adalah, dia cerita tentang 2 atlet yang, kau tahu atlet, dia orang dapat gaji tinggi kan. Seorang tu dapat berjuta-juta ringgit, dapat 147 juta ringgit. Dan even masa dia sign kontrak tu, aku rasa ni NBA player kot, aku tak ingat sangat lah, tapi kita panggil dia A lah. Atlet A ni dapat 147 juta USD. Dan bos dia pun kata macam, okay, atlet A ni dia takkan perlu kerja seumur hidup dia. So atlet A ni pun rasa macam, betul lah, aku agree, 147 juta ni banyak kot. So dia spend dia punya duit macam air. Macam dia ada 30 orang kawan-kawan yang grow up with kan, dia punya on the payroll. Kawan-kawan dia ada staff, ada chef, ada benda semualah, rumah mahal lah, benda semua. Kereta ada 5-6 kereta yang banyak gila dia beli. Kalau dia nampak orang lain ada kereta yang best, dia kena juga beli kereta yang lagi up lagi. So dia kata, dia rasa macam, aku tak payah risau pasal duit. So lepas beberapa tahun, lepas kerja dia dah habis, tengok-tengok dia punya spending lebih banyak daripada dia punya duit. Dan dia file for bankruptcy dalam tahun 2010 kot. Dia punya hutang berjuta-juta, dia punya aset tak dapat nak cover hutang dia. Atlet yang kedua pula, atlet B ni, dia seumur career dia bukan atlet yang bagus pun, kita tak kenal pun. Dia dapat dalam 600,000 USD sahaja. Tapi dia tak adalah spend macam orang gila. Dia tahu duit dia tak banyak. 600,000 tu sebenarnya bagi kita banyak bagi dia orang pun sebenarnya banyak time tu. Tapi dia spend berpada-pada, dia save, dia hidup bukan hidup susah pun, hidup jaga-jaga pun, dia hidup luxury juga.
tapi dia dapat control dia punya spending, dia invest, dan also dia tak spend macam orang gila, tapi selesa, sangat-sangat selesa lah. So sekarang atlet A bankrupt, atlet B ni hidup senang. Dia kata dia tak perlu risau pasal duit langsung. So ini adalah dua cerita yang dia cerita dalam buku ni. Dua ni opposite tau. Satu yang macam gila, spend gila-gila, duit banyak gila, spend gila-gila, bankrupt. Yang bagus, yang lagi kedua ni, atlet B ni, dia dapat banyak juga duit, tapi dia spend berpada-pada, luxury juga, tapi dia tak perlu risau pasal duit dah sekarang. Dia buat aku fikir yang apa bezanya orang yang ada 100 juta dengan 10 juta. Ada beza, ada 90 juta worth of beza. Tapi kehidupan basically dia tak perlu nak risau pasal benda remeh-temeh sangat. Dua orang ni bila dah sampai certain level, dia tak perlu nak risau pasal duit sangat, tapi cara macam ni dia nak control duit tu yang penting. So itulah pengajaran nombor 2 yang aku dapat daripada buku ini. Bukan nak kata atlet A bagus, atlet B tak bagus. Bukan nak kata atlet B bagus, atlet A tak bagus. Dia kata kita kena tenung-tenungkanlah sendiri. Kita nak macam mana? Nak middle ke? Nak tengah-tengah ke? Nak save gila-gila ke? Yang ketiga, benda yang aku sedar adalah setiap duit yang kita ada sebenarnya kita gunakan. Even duit yang kita simpan dalam bank account tu, kita digunakan, kita spend untuk beli independence sebenarnya. Contoh, kita letak 10,000 dalam account. 10,000 tu telah digunakan untuk beli peace of mind. Contohnya, kita ada 10,000, seorang tu dapat 10,000 sahaja kan. Lepas tu dia guna 10,000 tu dia beli TV baru. Itu maksudnya dia lock duit 10,000 tu dekat benda, which is TV. Instead of dia ada 10,000 dalam account, maksudnya dia ada RM10,000 worth of decision ataupun keputusan yang dia boleh buat bila-bila masa. Contohlah, mungkin dia nak pergi holiday, at any time dia boleh pergi holiday. Kalau dia ada satu emergency ke apa, tayar bocor, dia boleh beli tayar, ganti tayar tu, repair kereta dia at any time. Ataupun dia kata macam okay lah, 3 bulan ni aku nak ambil sabbatical lah, aku tak nak kerja, aku nak ambil leave. Dia boleh juga ambil tu. Instead of, contoh kalau kita beli rumah, ini poin yang paling penting lah. Kita beli rumah ataupun beli kereta, kita ada rumah, kita ada kereta. Bukan maksudnya jangan beli rumah, beli kereta, tapi kat sini nak kata macam kita punya choices limited. Sebab kita dah ada hutang rumah, hutang kereta. Kalau kita berhenti kerja, kita tak ada gaji, kita tak boleh bayar rumah tu, tak boleh bayar kereta tu. So maksudnya kita lock kat situ. Kita tak ada independence untuk buat apa-apa kita nak dengan duit kita. So sampai bila? Sampai hutang tu habis, ada orang lain yang tentukan kehidupan kita, tentukan apa yang kita boleh buat. Kita boleh berhenti kerja ke tak, kita boleh sambung kerja ke tak, kita kena pergi kerja ke tak. So dekat situ nak cakap savings ni bagus. Lagi banyak kita save, lagi bagus, lagi banyak independence yang kita ada. So itulah poin ketiga yang aku dapat daripada buku ni. Okay, nak sambung balik poin keempat ni. Sebenarnya orang selalu fikir macam aku simpan sekarang adalah maksudnya aku korbankan sekarang untuk masa depan. Tapi sebenarnya kau bukan korbankan sekarang, tapi kau kena fikir macam kau dapat benefit of the future instead of korbankan waktu sekarang. Sekarang aku nak cakap tentang level-level financial independence yang dia list down dalam buku ni, yang aku rasa bagus juga. Korang tengok level mana korang. Level yang pertama adalah level 0. Kat sini, total financial dependence on the kindness of strangers who have no vested interest in your success. Okay, contoh adalah CEO yang perlukan bailout daripada government ataupun pengemis. Macam kau perlukan bantuan orang yang strangers yang tak kisah pun pasal kita. Itu satu. Level 0. Now level 1, complete financial dependence on people who want you to succeed because they like you and their reputation is attached to your success. Ni kau fikir macam anak-anak kita. Anak-anak kita tu yang kita macam nak diorang berjaya, sebab lagi berjaya diorang, lagi baguslah kita. Level 2 adalah kita dah ada ability untuk partially support diri kita, tapi kita still masih perlukan external support. Ni adalah untuk orang-orang yang muda, baru start kerja, mungkin young adults dalam umur 20 hingga 25 yang baru start kerja dapat gaji 3,000, 4,000 tapi masih lagi tak boleh beli rumah, perlukan support daripada mak bapak. Okay, tu level 3 pula adalah
dah ada ability untuk support yourself fully, dan tambah value untuk orang lain, tapi value yang senang dan easy to replace. Ni macam contoh, orang yang dah senior sikit kerja, dah boleh support diri sendiri, tapi at any time kau boleh kena pecat, and boss kau boleh replace kau dengan senang. Kau tak ada skills yang irreplaceable. Level 4 adalah kau ada enough savings to cover run of the mill problems. Okay, ni maksudnya contoh kau dah ada gaji dah steady, savings pun dah banyak. Kalau ada masalah macam tayar bocor, kau boleh tukar tayar tu anytime. Kalau anak nak masuk pergi klinik, tak ada masalah. Kalau nak beli apa-apa korang nak yang biasa-biasa, korang boleh beli. Okay, level 5 adalah banyak savings yang boleh cover large unforeseen circumstances. Macam contoh ada major illness ataupun malapetaka yang teruk, yang perlukan duit yang banyak, dan kau ada duit untuk cover tu. Macam contoh kau ada RM500,000 dan tiba-tiba ada rumah kau bumbung bocor, memerlukan expense RM100,000, RM200,000 untuk cover, kau ada, kau tak ada masalah. Tu level 5. Level 6 adalah kau ada some retirement savings, education savings, and the avoidance of credit card debt. So kau dah rasa macam kau boleh retire, kau ada retire, ada education fund untuk anak-anak, and also tak ada credit card debt. So soalnya kat sini adalah orang yang close to retirement. Orang yang close to retirement. Okay, level 7 adalah kau ada banyak duit steady yang kau boleh tukar kerja anytime. Kau boleh tukar kerja anytime. Boleh, tak ada rasa macam aku tak nak buat kerja ni, aku stress dengan bos aku, aku nak berhenti. So kau adalah somebody yang susah nak be replaced, and banyak orang nak engkau. Point nombor 4, aku dapat dari buku ni adalah dia bagi pengajaran yang kita kena pandai filter out benda-benda yang tak penting dalam hidup kita. Dia kata orang yang paling pandai filter out benda yang tak penting dalam hidup dia adalah Albert Einstein. Dia kata dia punya superpower dia adalah dia tahu macam mana nak filter out research paper, experiments yang tak bagus. Bukan tak bagus, yang tak membantu dia, yang mengarut. Dia tahu nak fokus on mana research yang bagus je untuk dia further dia punya kerja lah, untuk further dia punya science lah. So kita pun boleh belajar filter out in terms of spending apa yang tak membantu kita. Kalau kita rasa macam kita tak suka lah benda ni, kita kena eksperimen. Okay, kita spend banyak kat sini tapi rasa macam kita tak happy, so kita stop benda tu. Dalam buku ni pun ada cakap, Ramit Sethi pun pernah ajar. Dulu kita ajar oleh financial gurus adalah kita kena cut out benda-benda remeh-temeh macam latte. Setiap hari kita minum latte RM14 kan. So dia kata dulu financial guru suruh kita cut out RM14 tu. Kalau kita tak minum latte selama 10 tahun, kita boleh beli Ferrari. So Ramit Sethi ni dia kata, kita kalau kita betul-betul enjoy minum latte tu dekat coffee shop, go ahead. Tapi kita kena make sure yang part lain tu kita betul-betul korbankan lah. Macam contoh dia suka beli spend dekat benda-benda makan luar. Dia suka makan lavishly, dia suka makan kat tempat-tempat mahal, dia suka order banyak lah. Sebab sebelum ni masa dia kecil, so dia nak order appetizers tak boleh sebab family nak savings. Tapi in terms of dia suka order appetizers sebab dulu tak dapat, sekarang dia nak. So dia spend lebih kepada makan luar sebab dia nak enjoy life. Tapi sebab dia tak enjoy beli kereta, so dia pakai kereta buruk je. Dia pakai kereta buruk Honda Accord yang lama. So itu adalah salah satu contoh. Kita kena filter out mana yang kita tak perlu, dan kita fokus pada mana yang kita suka saja. So itu adalah 4 pengajaran yang aku dapat pada buku ni, The Art of Spending Money, untuk dapat simple tips for a richer life. Dia kata itulah, aku harap korang dapat 4 pengajaran yang aku dapat daripada buku ni. And dalam masa korang tengah dengar video ni ataupun tengok video ni, harap dapat memberi sedikit value. Kalau korang macam aku nak baca buku tapi aku tak ada masa nak baca buku, harap video berapa minit ni dapat membantu korang. Okay, thank you. Kalau korang suka series aku bagi review buku ni, boleh like video ni, boleh share kepada orang lain, and also boleh subscribe.